Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Nur Syairunisa binti Radina Azlan alias Zaidi, merupakan pengasas kepada Anisha Billionaire Enterprise di Tanjung Malim, Perak. So, semasa belajar Master in Applied Entrepreneurship, saya belajar lebih mendalam berkaitan dengan keusahawanan. So, daripada menjual pakaian muslimah, saya tukar perniagaan lagi kepada membaiki dan menjual telefon pintar. Selepas COVID, kami sambung pembukaan kedai baru ni, dan waktu yang sama selepas saya mendapatkan staff untuk menjaga kedai, so saya keluar dan belajar lagi program-program keusahawanan dan program e-kelas usahawan Mesis ni. Saya dapat info daripada grup-grup alumni UiTM Shah Alam. So daripada situ saya ada belajar juga banyak benda baru daripada e-kelas keusahawanan. First, penggunaan ChatGPT yang betul, prompt yang betul, kehendak ataupun pertanyaan apa yang kita mahukan daripada ChatGPT melalui sentuhan emosi, sentuhan nada. Mungkin kita boleh minta daripada ChatGPT macam mana nak sebut perkataan ataupun kita nak mempromosikan sesuatu tagline tu, mungkin ChatGPT boleh bagi. Saya dapat belajar membuat konten video viral, dan video yang viral ni kami dapat view sehingga 4.3 juta dalam Malaysia. Dan ada juga video-video viral yang lain 1.5 juta, 1.8, ada 5 video lah lebih kurang macam tu di official TikTok kami, Anisha Billionaire Enterprise. Dan daripada TikTok live ni kami dapat lebih ramai lagi follower, daripada 10,000 kini mencecah 19.9,000. So daripada TikTok Live juga kami dapat melebarkan lagi dan memperluaskan lagi customer segment kami daripada dalam Malaysia kepada luar Malaysia seperti Filipina dan juga Pakistan.